sejahtera, bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Kerajaan Negeri Pahang dalam proses melaksanakan sistem pengurusan risiko rasuah dan sistem pengurusan anti rasuah ke semua jabatan kerajaan di negeri ini. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail, hampir keseluruhan anak syarikat kerajaan negeri Pahang telah melaksanakan sistem ini buat masa ini. Sebagai langkah konkret dalam memperkukuhkan integriti, Kerajaan Negeri Pahang akan menerapkan sistem pengurusan risiko rasuah ataupun Corruption Risk Management (CRM) dan sistem pengurusan anti rasuah APMS (Anti Bribery Management System) di semua jabatan kerajaan. Ianya adalah bagi memastikan setiap organisasi memiliki mekanisme pencegahan rasuah yang mantap sekaligus mengurangkan sebarang risiko ketirisan dan salah guna kuasa. Oleh itu, untuk melaksanakan sistem yang saya sebutkan tadi, setiap organisasi akan dapat mengenal pasti, menganalisis dan mengawal risiko rasuah dengan lebih sistematik. Sistem ini juga akan memastikan bahawa setiap keputusan yang diambil dalam pentadbiran negeri ini dibuat berdasarkan prinsip keterusan dan accountability yang tinggi. Negeri Pahang harus menjadi contoh dalam memastikan budaya kerja yang bersih dan terus diamalkan di semua peringkat pentadbiran. Oleh itu, semua pegawai dan kegiatan kerjaan perlu menjadi teladan dalam melaksanakan amanah yang diberikan tanpa kompromi terhadap nilai-nilai integriti. Dengan komitmen bersama, kita mampu meletakkan Pahang sebagai negeri yang berintegriti tinggi serta dihormati di peringkat nasional. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis menandatangani ikrar bebas rasuah peringkat negeri Pahang Darul Makmur di Hotel Grand Darul Makmur. Kerajaan negeri menyumbangkan sebanyak 1.8 juta ringgit kepada 41 penerima pelbagai kategori di Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah (PPSAS). Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, sumbangan ini adalah hasil daripada kestabilan keuangan kerajaan negeri Pahang. Alhamdulillah, syukur Allah kita dapat jumpa pada pagi ini dalam satu penyampaian bantuan inisiatif Makmur Pahang. Dulu kita panggil bantuan prihatin, kita panggil inisiatif Makmur Pahang. Nilai lebih kurang 1.8 juta. Ini bukan satu angka yang kecil. Dan pemberian ini boleh dikatakan setiap minggu. Cuma nilainya berubahlah. Kita boleh menyalurkan bantuan ini sebab kerajaan negeri kita stabil. Ya. Kita diuruskan kewangan dengan baik. Kita uruskan ketirisan dan kebocoran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan cek sumbangan kerajaan negeri Pahang. Dalam pada itu, beliau turut menyerahkan replika kunci kenderaan pacuan 4 roda kepada 3 pejabat agama Islam daerah di Rompin, Bera dan Temerloh. Kerajaan Negeri Pahang telah menyumbang teleskop kepada 18 sekolah menengah agama SMA di negeri ini bagi memberikan lebih pendedahan berkenaan pengajian ilmu falak di negeri ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM45,000 bagi tujuan ini. Undangan sahib bersama Datuk Mufti kita, Datuk Dr. Asmadi, yang mengadakan satu program bersama sekolah-sekolah menengah agama Negeri Pahang, yang mana beliau telah berusaha untuk membuat pendedahan kepada sekolah-sekolah agama, kepada guru-guru dan pelajar tentang ilmu falak. Jabatan Mufti memohon kerjasama daripada kerajaan negeri untuk mengagihkan apa peralatan ini yang kita namakan teleskop kepada 18 buah sekolah. Jadi kerajaan negeri pun bersetujulah menguruskan bajet sebanyak 45,000 bagi memastikan 18 buah sekolah ini memiliki teleskop ini, mewujudkan pendidikan ilmu astronomi yang membantu guru-guru dan pelajar-pelajar untuk pendedahan kepada ilmu ini, insya-Allah. Sekolah ini selama ini dia tak ada lah alat ni, dia orang hanya belajar
secara teori. Tetapi kali ini Jabatan Mufti bantu dia orang secara praktikal. Apabila ada alat ini, dia orang lebih dapat merasai apa yang dia belajar daripada kitab tu secara praktikal. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan teleskop sumbangan Kerajaan Negeri Pahang dan bengkel pengendalian teleskop Kofalak SMAN di Kuliah Al-Lughawaddin Sultan Abu Bakar di Pekan. Proses naik taraf jalan dari jengka 12 hingga jengka 25 sepanjang 7.7 km dengan kos dianggarkan sebanyak RM50 juta akan bermula September ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Insinyur Razali Kasim, proses naik taraf ini bagi memberi keselesaan kepada pengguna yang semakin bertambah di laluan berkenaan. Dapat lihat kawasan-kawasan yang projek-projek kawasan-kawasan ataupun lokasi yang telah diluluskan, beberapa projek baru dan juga kawasan-kawasan yang dalam pembinaan, kerja-kerja di bawah pelaksanaan Jabatan Kerja Raya JKR, dan kerja-kerja ini terbagi pada dua. Satu kerja-kerja di bawah peruntukan Kementerian Kerja Raya dan juga ada juga kerja-kerja di bawah peruntukan Kementerian KKD, Kementerian Desa dan Wilayah. Secara keseluruhannya saya dapat lihat bahawa kawasan Jerantuk ni keadaan jalannya secara overall lah, saya nampak jalan federalnya baiklah, walaupun ada sedikit lah kawasan-kawasan tengok tadi, ada kawasan yang sedikit ada rosak, kemudian ada kawasan line yang tidak berapa terang tadi yang perlu dibagikan, tapi benda tu spot-spot satu tempat je lah, bukannya menggambarkan keseluruhan tempat. Jadi saya berhati dan semua yang yang kita anggota tegur tadi, kita harap pihak JKR dan juga konsesi dapat ambil tindakan segera lah, pastikan keselamatan pengguna. Beliau berkata demikian pada Road Tour Negeri Pahang bersama Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang di Temerloh, Maran dan Cerantut. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Jangan lupa terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan maklumat dan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.